Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Kita bersambung dari sifat 20 yang ia berupa selaku sifat yang wajib bagi Allah, yang diwajib ketahui oleh setiap mukallaf satu persatu daripadanya. Mengikut kau yang mentakhir, masyhur pada bilangan secara tafsil 20 sifat. Kalau kita nak belajar setakat 13 pun tak ngapa. Hok yang tak boleh, hok langsung tak belajar. Sifat yang kedua kidam. Wujud dah lepas. Kita masuk pula bicara pasal sifat kidam Allah Ta'ala. Kidam artinya sedia. Allah Ta'ala, maksud Tuhan tu ada, sedia kala lagi dah. Selama-lama lagi dah. Punya sedia dan selama-lama ada Tuhan dengan tidak bermula adanya. Jangan kita kata Tuhan sedia kala lagi dah ada, kelakuan ada dengan bermula. Salah fahamnya. Walaupun sebelum ada sesuatu Tuhan dah ada dah, tapi dengan bermula bagi adanya. Tak betul fahamnya. Satu saja terkelas. Fahaman kita tidak betul. Orang panggil tidak muafakat bagi waqi'. Bagi aliran ahli sunnah wal jamaah. Habislah usak jahanam dah. Itulah sebab tu kita ni, kita bagi jalanlah. Untuk kita sama-sama mengulang kaji, mengambil faham dalam soal sifat-sifat Tuhan. Mudah-mudahan kita boleh kenal Tuhan. Kita nak kenal Tuhan, kononnya kita pakai kaedah lain daripada belajar ta'rif sifat dia. Itu bukan aturan. Saya mengaji dah kitab agama, kitab apa kitab tajwid. Nak kenal Tuhan. Betul lah segi baca, dia dah mengaji tajwid. Saya belajar apa? Belajar nahwu. Tahulah saya dah belak susunan kalimah Arab. Segi membaris dan sebagainya. Tidak kenal saluran dia. Belajarlah tauhid. Tauhid yang sepatut dipelajari, diajari oleh mana-mana guru, iaitu kitab-kitab tauhid yang muktabar. Yang dikatakan dikarang oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab tauhid ni banyak. Ibn Taymiyah pun dia mengarang kitab tauhid. Tapi dia hegek cara dia lah. Tak berapa nak ada lah. Bahasan sifat 20. Bagaimana dibicara oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Seperti kita kata kalau ulama Jawi juga, Syekh Daud Petani mengarang kitab tauhid Durus Sami. Syekh Wa'amak Petani, dia mengarang kitab tauhid yang bernama Faridatul Faraid. Tuan Zainal Abidin mengarang kitab tauhid. Dan lain-lain lagi ulama-ulama Nusantara kita ni, ulama Melayu saja. Tak masuk lagi ulama-ulama Arab. Jadi bagi kita tak dapat menguasai bahasa Arab, sudah memadai dah kita mengaji kitab-kitab Melayu, kitab-kitab Jawi, ataupun kitab-kitab Rumi yang dipetik daripada kitab-kitab yang diakui. Seperti Risalah Tauhid. Pasal boleh dah kita belajar tu bersesuai taraf kita yang tak mengaji banyak dia lah. Jangan pakai mengaji tak berkitab. Kita tak boleh nak tambah ilmu tu. Kena ada kitab sebagai tek rojokkan kita agar kita dapat mengulang kaji. Setelah kita faham, kita boleh panjang-panjang pula ilmu kita ni.
Utama sekali pada diperpanjangkan kepada orang-orang yang menjadi kewajipan di bawah tanggungan kita kepada anak-anak, isteri-isteri, kalau lebih pada satu dah, isteri-isteri. Itulah mudah-mudahan dah. Qidam arti sedia Allah Ta'ala. Tuhan tu ada sedia kala lagi dah. Maka hakikat qidam Allah Ta'ala menafi Tuhan itu ada dengan permulaan. Sifat qidam ni sifat yang menafi. Yang menolak Tuhan tu ada dengan bermula. Daripada ia menafikan Tuhan dengan ada permulaan, itulah sebab dipanggil oleh orang sifat qidam ni sifat salbiyah. Sifat yang menafi. Salbiyah tu perkara yang dia menafi perkara tidak layak, tak patut bagi Tuhan. Bagi qidam dia nafi yang Tuhan tu ada permulaan. Tidak sama sekali keadaan adanya Tuhan dengan bermula. Lepas tu tak ada soal lagi dah, lagu mana. Timbul soal lagu tu kita nak sama taraf Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk ni orang mari cerita kepada kita, ada suatu makhluk yang baru dengan ada tidak bermula, akal kita tak boleh terima. Setiap yang ada dengan tidak bermula bermakna ia bersifat qidam, jenis qadim, sejajar bagaimana Tuhan. Dah. Kalau makhluk ni ada dia dengan bermula, disebab itulah dikatakannya baharu. Sebab dikatakan makhluk tu baru sebab dia ada dengan bermula. Sebelum dia ada tu, pernah dia tidak ada. Setelah tu barulah ada. Bermakna ada, gaya ada dia bermula. Setiap perkara yang ada dengan bermula, maka sah hukumnya baharu. Yang Tuhan ni kita hukumnya qadim, bersifat qidam, kerana keadaan ada dia tidak bermula. Sedia kala lagi dah, selama-lama lagi dah keadaan adanya. Dah. Bahkan Tuhanlah yang menjadi apa yang ada ini, apa sesuatu yang ada ni. Sekalian makhlukat yang ada ni, Allah lah yang mengadakan. Allah lah yang menjadikan. Allah lah yang menciptakan. Bukan dia ada dengan sendiri. Dengan demikian, kalau begitu, adanya Tuhan tu lebih dahulu dari setiap sesuatu. Di segi kira-kiranya begitulah. Tak kalah pula Tuhan yang mengadakan sesuatu lebih dahulu ada daripada Tuhan yang mengadakan. Tak boleh dah. Dengan tidak bermula bagi adanya ada Tuhan tu. Ada Tuhan tu selama-lama lagi dah dengan tidak bermula. Kita letak situ. Keyakinan kita terhadap sifat qidam Allah. Jadi kalau kita yakin sebegitu, termasuklah faham kita dan yakin kita tu di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan muwafaqah bagi waqi', sejajar bagi aliran Ahlussunnah. Kalau kita tak mengaji gini, mungkin sekadar kita faham balik bahasa Arab kata qidam, kita pun kata sedia. Tuhan tu sedia. Sedia macam mana? Kalau tak mengaji lebih dah. Pakai sistem setakat tu. Setakat Tuhan tu sedia. Orang teruk lagi, orang tanya lagi. Sedia Tuhan tu ada bermula? Boleh jadi barangkali. Sudah dah. Dia main barangkali dah. Bagi ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid ni dulu-dulu dimasyhur oleh orang ilmu usuluddin. Semacam juga ilmu fiqh furu'uddin. Begitulah ilmu tasawuf ihsanuddin. Tapi lebih glamour di masa kita hari ni, ilmu usuluddin kita panggil ilmu tauhid. Waktullah lah. Cuma dia panggil itu kerana bersesuai dengan keadaan ilmu tu. Kalau usul tu, dua kalimah tu usul, din. Usuluddin. Usul tu maknanya pokok, pangkal. Asal. Adin, agama.
Bermakna betapa pentingnya ilmu tauhid di sisi agama sehingga disifat sebagai dasar agama, sebagai pokok bagi agama. Kerana apa? Kerana ia berbicara dalam soal akidah, soal iman. Jadi kita ni kalau mengaku Muslim tapi iman rosak, amalan banyak, iman rosak. Semua tu amalan kita jadi semacamlah debu yang tidak ada nilai. Haba'an mansura. Azanallah lah kita dah. Tak nak lah begitu. Bagi ilmu usuluddin ini ada suatu perkara yang pada maknanya sama, iaitu qadim dan azali. Kata-kata di segi maknanya samalah walaupun bunyi itu hak tu qadim bunyi, hak ni azali pada maksudnya sama. Kalau sebut kata sejak azali lagi tu maknanya selama-lama lagi, sejajar bagaimana dikatakan qadim. Kalau sebut kata qadim semacamlah azali tadi. Tetapi pada pendapat setengah ulama, ia ada beza qadim dengan azali ni. Iaitu qadim ditentu pada yang maujud sahaja. Sedaya dikatakan qadim tu kepada perkara yang ada sahaja, yang maujud tu yang ada sahaja. Sebaliknya pula kalau perkara tu tidak maujud, tidak ada, tak boleh dikata qadim. Tidak, beza. Mana? Perkara maujud boleh dikatakan qadim. Seperti sifat kudrat Tuhan, iradat Tuhan dan lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab sifat ni sifat yang wujud, yang ada pada zat Tuhan. Sifat-sifat ma'ani itu. Maka layak dikatakan Tuhan bersifat dengan sifat tersebut. Sedia kala lagi dah. Selama-lama lagi dah. Punya sedia dan lamanya tidak bermula. Adapun azali dikata juga pada yang maujud dan tiada maujud. Perkataan azali boleh juga dikata pada perkara yang maujud yang ada dan juga perkara yang tidak maujud yang tidak ada. Adapun qadim tadi hanya tertentu selayak dikata kepada perkara yang maujud saja, kepada perkara yang ada saja. Namun perkara yang tidak maujud tak boleh dikatakan qadim. Apa benda? Apa benda yang tidak maujud pun boleh juga kata azali, iaitu seperti syarikul bari, sejak azali lagi. Makna syarikul bari ini bukan benda-benda perkara-perkara yang syirik bagi Tuhan, yang menciptakan sekalian alam. Benda-benda yang syirik bagi Tuhan, benda tidak maujud, benda tidak ada. Tapi boleh kita kata sejak azali lagi. Contohnya, sejak azali lagi tidak ada benda-benda yang syirik bagi Allah. Tidak. Jadi perkataan qadim tak ada dilibat. Dikata perkara yang syirik bagi Tuhan tu qadim, tak boleh. Hanya boleh dikata pada azali lagi. Sejak azali lagi tidak ada benda yang syirik bagi Tuhan. Jadi kalau kita gabunglah perbahasan qadim dengan azali ini, azali itu adalah am. Qadim itu khas. Makna am itu umum. Perkara maujud boleh katakan azali. Perkara tidak maujud pun boleh juga kata azali. Adapun qadim tertentu boleh dikatakan pada perkara yang maujud, yang ada sahaja. Gitulah deh. Di perbincangan ulama dulu lah. Kita pun nak tupan tahu juga lah nah. Mudah-mudahan tersinggah ilmu tu dalam kepala kita, bertuah kita. Dengan yang demikian, qadim itu khas dan azali itu am. Jadi kita mengaji gini, kita baca kitab-kitab yang lebih detail lagi huraian, kita berasa tidak cemas lah nak mengikuti. Ini sebagai asas lah ni. Sebenarnya saya toreh-toreh gini untuk asas pelajar pondok rumah saya, untuk budak-budak. Tapi walau macam mana sekalipun, tak salah kita orang tua mengaji dah lah. Sebagai mengulang kaji. Lepas tu hak kakak sikit, agak panjang sikit pada hak ni dah kita dah tunggu dah ada dah tu.
Saya buat lain pula peringkat-peringkat. Peringatan. Perkataan qadim dinisbah kepada nama terbahagi kepada 4 bahagian. Kata-kata qadim tu sering dipakai oleh ulama Islam kita di dalam kitab-kitab Islam, terbahagi kepada 4. Pertama, qadim zati. Qadim zati. Qadim zati itu qadim zat lah. Maksud zat tu diri. Qadim di sudut diri. Dibangsa kepada diri. Manakala dikatakan qadim zati itu, adanya zat tu selama-lama lagi dah dengan tidak bermula. Adanya. Lepas tu zat apa? Zat apa? Adanya begitu. Iaitu ada zat Tuhan. Kita tak boleh nak dilibatkan qadim zati kepada zat yang lain daripada zat Tuhan. Mengapa? Sebab zat yang lain tu, diri yang lain tu adanya dengan bermula. Dikala adanya dengan bermula, tak layak dikatakan qadim zati. Bersalahan zat Tuhan. Layak dikatakan qadim zati. Kenapa? Kerana adanya tidak bermula. Itu dah. Qadim zati tak lain tak bukan, ialah ada zat Tuhan tiada bermula. Yang kedua, qadim sifati. Qadim sifat. Maksud qadim sifat tu, adanya sifat tu selama-lama lagi dah dengan tidak bermula. Kat sifat siapa ni? Tak lain tak bukanlah Tuhan belaka dah lah. Qadim sifati itu iaitu ada sifat Tuhan tiada permulaan. Ketiga, qadim idafi. Ni nama-nama qadim dipakai, diperkata pada mana-mana kitab Islam kita oleh ulama-ulama. Qadim idafi. Idafi itu maknanya sandaran. Mengikut tertib susunan. Idafah. Mengikut sandaran, tertib susunan. Qadim idafi itu iaitu terdahulu suatu atas suatu. Terdahulu suatu atas suatu. Kalau kita banding dengan suatu yang lain, dahulu dia dengan yang lain. Seperti terdahulu bapa dari anak. Lahir di muka dunia ni siapa dulu? Dulu anak ke dulu pak? Dulu anak ke dulu mak? Dulu mak, dulu pak, barulah disusu oleh anak kemudian. Dari situ kalau kita banding, siapa layak dikatakan qadim kalau dibanding bapa dengan anak? Maka qadim secara begitu namanya qadim idafi. Nak biasa dengarlah dah kita mengaji tauhid ni. Sini dah ada Ustaz Fadil baca tauhid tu. Jangan dimis lah. Ikutlah. Walaupun kitab tu agak klasik, kitab tu saya duk baca juga di pondok budak-budak tak main payahlah. Biasalah kita kena makan hok payah hok mudah. Supaya kita duk makan di kedai lah. Kedai tu ya. Ada jenis makanan payah, ada jenis makanan mudah. Hok mudah tu pakai ngak suak selalu. Hok payah kena kopek dia dah lah. Baru boleh ngak dah lah. Itunya tunggu boleh, payah makan pun. Tapi payah ilmu tak pun boleh tunggu. Dah lah kali poting kelah. Jangan ada mimpi dah dapat ilmu. Kalau lagu tu pergi ngaji pondok, hak tu dah panggil pak hendak. Anak tak nak. Bukan pondok tu pak hendak. Dia duduk tidur je lah. Yang keempat, qadim zamani. Zaman tu masa. Lagu mana pula dikatakan qadim zamani? Qadim yang bergantung kepada masa. Iaitu sesuatu yang berlalu masa sekurang-kurangnya setahun. Setelah ia melalui masa sekurang-kurang jarak masa dilalui olehnya 1 tahun, maka layaklah dikatakan qadim. Kiranya dibanding dengan sesuatu yang tidak sampai lagi setahun, tak layak lagi dikatakan qadim.
Maka qadim secara gitu namanya zamani. Salah, tak ada apa dah tu. Maka dari qadim-qadim yang tersebut, 4 qadim tadi. 4 nama jenis qadim tadi. Qadim zati, qadim sifati, qadim idafi, qadim zamani. Hak mana sungguh qadimnya? Tu kita nak tupan tahu tu. Maka dari qadim-qadim yang tersebut yang layak dipanggil qadim hakiki yang sungguhnya hanya 2 sahaja. Yang 2 lagi sekadar cakap saja. Pada hakikat tidaklah semacam bagaimana qadim hakiki sana. Mana qadim hakiki? Qadim yang sungguhnya. Iaitu qadim zati dan sifati. Yakni zat Allah dan sifat Allah. Dari situ tak boleh kita nak kata qadim hakiki kepada yang lain daripada zat Tuhan dan sifat Tuhan. Hanya yang selayak dikata qadim hakiki hanya zat Tuhan, diri Tuhan dan sifatnya sahaja. Adapun qadim idafi dan zamani tadi tidak qadim hakiki, sekadar cakap. Perbandingan saja begitu. Dengan demikian tiada harus, tiada diboleh dikata kepada yang lain qadim hakiki tadi. Tak ada. Ini rekah-rekah gitu dah tu. Dia tauhid ni kalau kita belum lagi mahir di peringkat asas, tiba-tiba kita masuk kitab-kitab yang panjang lebar, itu yang masalah cepat menarik diri tu. Allah payah. Dah lah kali tarik punggung. Poting kelah lah. Zaman saya mengaji dulu kata Tok Guru, kiranya kita mengajar tauhid sifat 20 ke orang kampung ni, kita ajar, kita jaka dia boleh faham dulu. Jangan duk cepat nak tarik panjang, nanti tinggal kosong lah dia kata. Cabut. Betul juga dia kata dah lah. Otak kita ni kalau tak boleh pergi, tak ada minat lah. Sebab apa? Agak payah sikit kita belajar ilmu usuluddin sebab kita duk bincang perkara yang kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Yang kadang-kadang kita tak sampai nak fikir. Kalau tidak dianugerah hidayah oleh Tuhan kepada kita dah lah. Tapi oleh macam mana sekalipun, lalu tak lalu, mahu tak mahu, pada belajar ilmu kenal Tuhan ni adalah perkara wajib, perkara yang paling utama. Dari akal Allah Ta'ala itu kidam ataupun qadim. Dari akal yang Tuhan bersifat kidam, bersifat sedia. Maksud dari akal ni, kita nak suruh kita tu yakin sungguh yang Tuhan tu bersifat kidam. Setelah kita boleh yakin kepada Tuhan bersifat kidam dengan melalui dalil akal, dalil yang kita fikir ni, baru dia kata iman kita tu iman istidlal. Baru naik taraf iman kita tu iman istidlal. Dan yakin kita tu baru berada di mata tangga ilmu yakin. Maka iman istidlal, iman ilmu yakin, iman yang diakui sah. Iman yang tidak ada lagi khilaf ulama, bahkan sepakat ulama diperakui mukmin. Tidak ada ulama mengatakan tidak mukmin. Tu baru sedap duduk. Ini bang sedap duduk dah. Iman di peringkat mana? Iman taklid. Allahu Rabbi. Buka baju di tengah khalayak ramai. Saya nak mati bila-bila pun tak apa dah. Sedangkan iman taklid. Iman taklid ni orang buta lah. Ikut orang tu tarik ke mana, orang terjun lakan pun dia terjun juga. Makna iman taklid ni dia percaya kepada Tuhan pada mana-mana sifat Tuhan hanya mengikut cakap orang. Kiranya betul orang tu cakap, ada harapan dia pun betul sama. Demikian sebalik kalau tak betul orang bercakap, pasti dia pun jadi tak betul. Iman taklid.
Yang taklid ni pula dia bagi dua pula. Ada taklid yang melekat sungguh di hati, dia panggil taklid yang jazmi. Ada yang taklid tidak sebegitu kuat keyakinan dia. Itu yang tidak jazmi. Dua pesen taklid pula. Maka kalau kita banding hak taklid yang jazmi dengan tidak jazmi itu, hak jazmi itu lebih baik daripada dengan tidak jazmi. Sebab apa? Sebab iman taklid yang jazmi itu, dia percaya tu memang kuat sungguh. Dah molek hati dia. Walaupun dia percaya kepada mana-mana sifat Tuhan, tidak dapat hendak mendirikan dalil, hanya semata-mata mengikut cakap orang, tetapi keyakinan dia tu memang dia yakin sungguh. Kiranya orang ramai tak nak percaya, dia tetap dia percaya. Iman taklid yang sebegini dipanggil taklid yang jazmi. Maka iman taklid yang jazmi ini masih lagi khilaf ulama. Sebahagian ulama kata sudah mukmin dah. Tetapi sungguh pun dia sudah beriman, sudah mukmin, kiranya tarah dia ni tarah boleh berfikir. Tarah boleh terima pelajaran ilmu. Kalau dia masuk kelas belajar ilmu dalil, dia boleh faham, boleh terima. Maka orang yang sebegini dipanggil mukmin dalam keadaan asli, dalam keadaan berdosa. Pagi, petang, siang, malam, tengah semayang, luar semayang, dalam bab ni dia tetap berdosa. Dosa dalam bab akidah bukan kecil main. Dikecuali iman taklid yang jazmi. Orang kelas orang tak berapa cerdik. Kalau masuk kelas pun tak boleh nak terima pelajaran. Barulah dikatakan mukmin, tak termasuk dalam golongan yang asli yang berdosa. Bersalah ni iman taklid yang tidak jazmi. Dia mengikut cakap orang. Dalam beriman kepada Allah. Dengan tidak dapat hendak mendirikan dalil-dalil burhan, dalil-dalil petunjuk. Kenapa? Kerana dia tak mengaji panjang. Tak mengaji lebih daripada sekadar dengar orang cakap. Tetapi kepercayaan dia ni tak apa kuat. Kiranya orang lain pakat tak percaya, dia pun boleh ikut sama tak percaya juga. Maka iman taklid yang sebegini, muafakat ulama pada hukumnya tidak mukmin. Azanallah lah kita dah. Walaupun nama tu senama orang Islam, semayang takmih 5 kali sehari, tapi tak iman tu rusak. Buat kenapa? Jadi kita sekurang-kurangnya bernaik pada tahap mata tangga, orang panggil iman istidlal. Iman yang ada mempunyai dalil. Iman ilmu yakin. Iman yang dia yakin mengikut ilmu dia, bukan semata-mata cakap orang. Nak naik kelas tinggi lagi pada hak ni tu payah dah zaman kita ni. Umpama kata iman ainul yakin. Iman hakul yakin ataupun kamalul yakin, itu tak ada dah tu. Itu iman yang dimiliki oleh orang yang berjiwa suci sana no. Orang yang bernafsu tinggi sana no. Orang di kalangan ahlul zawat, orang yang hati sudah menerima zauq dengan Tuhan, di kalangan ahli syuhud dan ahli musyahadah. Hati payah dah tak dah. Sekarang kita duduk atas platform iman istidlal. Iman ilmu yakin. Alhamdulillah selamat. Jadi nak duduk taraf tu kena belajar ginilah. Kita belajar ilmu dalil pula. Dalil sifat kidam. Dalil Tuhan bersifat kidam. Bukti pada menunjukkan yang Tuhan tu memang adanya sedia lagi. Tidak bermula adanya. Pada hujah dalil secara logik, secara akal, iaitu kiranya tiada bersifat kidam. Kita amari logik gitu. Sekiranya Tuhan tidak bersifat kidam, Allah Ta'ala, nescaya adalah ia tu baru. Dia tak boleh gila. Kalau Tuhan tidak kidam, tidak bersifat kidam, akan tentulah Tuhan tu baru. Tak kalau Tuhan tidak bersifat kidam, tidak baru. Guana cakap awak ni. Sedar ke awak cakap tu? Aku cakap dalam mamai. Dia tak boleh gitu. Tak ada nak? Ni kita mengaji gini ni, kita kena senantiasa hidup dalam pemikiran kita. Ilmu ni. Barulah semakin hari semakin mantap, semakin cerah. Iman kita tu beriman kepada Allah. Bukan makna kita mengaji sifat 20 ni, hanya terhenti di dalam kuliah saja. Luar kuliah,
ataupun semasa duduk bergayut di steering kereta, kita pun lupa daripada sifat 20 kita. Jadi kalau macam tu tidaklah jadi. Dari pelajaran sifat 20 tu membuahkan keimanan kita beriman kepada Allah. Kita nak heret, nak perpanjang bila senantiasa dalam ingatan kita. Seelok biar hasilnya mesra. Kita dengan Tuhan yang kita kenal tadi. Ilmu sifat 20 kita belajar biar membuahkan kemesraan hati itu. Itu ada bunga-bunga baik tu. Nak sampai taraf tu. Payah pula dah. Tapi tak apalah. Kita nak heret sampai ke situ. Tak dah. Ulangi sekali lagi. Dalil akal, Allah tu kidam. Dalil akal yang Tuhan bersifat kidam, iaitu kiranya tiada bersifat kidam Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tidak bersifat kidam, nescaya adalah ianya baharu. Akan tentulah Tuhan tu baharu. Setiap makhluk yang baru tidak bersifat kidam. Kalau Tuhan tetap bersifat kidam, setarahlah bagaimana makhluk yang baru. Tuhan pun baharu juga. Cuma bezanya 2 kali 5, hak ni 2 kali 5 sama jawab 10. Right. Maka yang baharu, kita katalah, kita luruk lagi. Maka yang baharu tidak dapat ada dengan sendiri. Setiap yang baharu dia ada, bukan sendiri dia ada tu. Mesti ada yang mengadakan dia, sebabnya ada dia tu. Dari situ kalau kita kata, Tuhan pun baharu, akan tentulah. Tuhan tu tidak dapat ada sendiri. Mesti ada tukang yang mengadakan dia. Bahkan kiranya dia nak ada setiap yang baru tadi, berkehendak kepada yang mengada akan dia baru didapat ada. Kalau tidak ada pencipta, tidak ada penjadi, tidak ada pengadakan, namun dengan sendiri dia tidak dapat ada. Begitulah kiranya Tuhan tu baru, macam itulah juga. Yang demikian. Yang demikian Tuhan tu. Kalau Tuhan tu bersifat baru, berkehendak kepada yang mengadakan dia, akan berlakulah. Padanya, pada Tuhan tu, 2 cara. Bagi teknik mengadakan Tuhan tu akan berlakulah 2 cara. Yang tiada dapat adanya sama sekali. Kedua-dua cara ni cara tidak dapat adanya Tuhan sama sekali. Iaitu dur dan tasalsul. Tak. Cara dur dan cara tasalsul. Cara dur ni cara berpusing-pusing. Kita kata mula-mula Tuhan nombor 1. Dia ni jenis baharu. Manakala Tuhan nombor 1 tu jenis baharu, dia tidak dapat ada dengan sendiri. Sebab dia ni jenis baharu. Berhajatlah kepada yang mengadakan dia, kepada Tuhan nombor 2. Tuhan nombor 2 pun 2 kali 5 juga. Sebab martabat Tuhan ni baharu. Nak mengadakan dia berhajat pada Tuhan nombor 3. Tuhan nombor 3 pun pesen baharu juga. Kira dia nak ada berhajat kepada Tuhan nombor 4. Akhir-akhir Tuhan nombor 4 pun pusing balik pada Tuhan hak mula-mula, hak belum jadi lagi. Jadi akhir sudah tak jadi Tuhan cara gini. Sebab kita tak dapat tentu hak mana sebenar tukang pada mengadakan Tuhan. So itu cara do. Cara do ni cara tidak wujud Tuhan sama sekali. Ada orang tak faham pula. Ada kata yang kita ni ada. Sedangkan kita ni baharu juga. Sedap juga hujah dia ada. Kalau kita tak faham molek, terduduk kita dibuat ke dia. Kita kata, kita bicara ni pasal Tuhan. Depa soal saya ni pasal kita ni bukan Tuhan. Kalau Tuhan tu baru, kira je dia nak ada, mesti berhajat kepada yang mengadakan dia. Berhajat. Kalau cara do, cara berpusing-pusing, berbalik kepada yang mula-mula, hak belum jadi lagi. Cara tasalsul ni bersambung-sambung. Semacam kita kata rantai, sambung. Maka cara begini pun tidak dapat ada juga Tuhan. Sebab apa? Sebab tak dapat ditentu hak mana sebenar tukang yang mengadakan Tuhan.
berhajat kemung, sambung. Ada pun beza dengan kita makhluk ni. Kita ni tak timbul pasal dur, pasal tasalsul. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri dah mengadakan kita. Baru dia puas soalan dia. Rupa dia tanya, dia pun tak faham. Betul lah. Kalau dah faham, jangan duk tanya dah. Oh gitu. Tu. Faham tu? Jadi kalau macam tu, jelaslah Tuhan tu tidak baharu. Jadi kalau Tuhan tidak baharu, tetaplah Tuhan tu bersifat tidak, bersifat sedia. Tuhan tu qadim, adanya dengan tidak bermula. Itulah kesimpulan fikiran kita agar kita dapat menamatkan keyakinan terhadap Tuhan bersifat qidam. Terhadap Tuhan tu qadim. Secara gitu. Itu dalil akal. Dalil nakal pula. Dalil nakal ni dalil Tuhan sendiri nyata dalam Quran. Jadi kalau kita dapat semak pada mana-mana sifat Tuhan melalui dua dalil. Dalil akal, dalil nakal, akan hasillah natijah daripadanya tu yakin. Yakin kita kepada Tuhan pada mana-mana sifat Tuhan melalui sumber dalil. Itu dikatakan iman ilmu yakin. Iman istidlal, iman yang ada mempunyai dalil. Bukan taklid lagi dah. Dalil nakal ni bagaimana firman Tuhan? Huwal awwalu wal akhir. Tuhan kata dialah yang awal. Makna awal tu awal tidak bermula. Dan yang akhir tidak berkesudahan. Awal Tuhan tidak bermula, akhir Tuhan tu tidak berpenghujung, tak ada kesudahan. Senantiasa adanya sampai pada bila-bila masa sekalipun. Kat tu dulu. Perbincangan kita tentang sifat qidam. Kita baca sedikit. Dari yang berkait dengan iman juga ni. Saya petik dari kitab seperti Jauharun Mauhu dan lain-lain lagi. Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Niqayah. Kata Imam Suyuti dalam kitab Niqayah, kesempurnaan iman itu setelah disempurnanya cabang-cabang iman. Cabang iman tu dipanggil syu'abul iman. Jadi kalau kita dapat sempurnakan syu'abul iman, maka dapatlah kita milik iman yang kamil, yang sempurna. Cabang iman ni banyak. Kita ambil pada bilangan yang terbanyak sekali, sebanyak 77 cabang. Dari situ kalau kita nak tahu satu persatu, cabang-cabang iman yang 77 tu, yang hampir 80 antara kitabnya, ada karangan kitab Jawi Tok Syekh Daud Petani ada situ. Lepas tu saya terjumpa lagi kitab karangan Syekh Nawawi Sani. Orang panggil Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama daripada Bantan, Indonesia. Dia ada mengarang juga dalam bahasa Arab. Tapi diterjemah oleh orang dalam bahasa Rumi Indonesia. Ini elok sangat ni. Jadi kalau kita tahu cabang-cabang kesempurnaan iman, sekadar yang mampu kita boleh hayati, boleh kita amal-amal lah. Mudah-mudahan. Ia akan membawa kepada kesempurnaan kemantapan iman. Antara contoh, cabang-cabang kesempurnaan iman bagaimana disabit pada hadis. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksud hadis ni, tidak beriman seseorang kamu sehingga ia meletak memaut kasih kepada saudaranya sebagaimana yang ia tu kasih kepada diri sendiri. Jadi kita membimbingkan kasih hati kita ke sesama Islam semacam bagaimana yang kita kasih pada diri kita tu sebahagian pada cabang yang membawa kepada sempurna iman.
Itu dia. Kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Suyuti tadi. Bisa dah. Nak azan dulu. Tak ada bila. Sadadalah. Jangan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Antara potongan matan hadis dari hal perkara-perkara yang boleh menyempurnakan keimanan kita. Nabi kata al-imanu uryanu wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya'u wa samaratuhul ilmu. Iman tu telanjang, pada dasarnya begitulah. Wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya ialah takwa. Jadi kita dapat corak selaku ahlu takwa, orang yang takut kepada Allah, berupa pakaian iman. Hal yang boleh memantapkan iman.
Wazinatuhul haya'u, dan hiasannya hiasan iman tu malu. Malu kepada Allah hendak melakukan perkara yang dilarang merupakan hiasan. Wasamaratuhul ilmu, dan buahnya ilmu. Jadi benda tiga ni penting. Yang boleh dikatakan sedikit sebanyak menghasilkan kepada kesempurnaan iman, takwa, malukan Allah, milik ilmu agama sebanyak mungkin. Sehingga disokong oleh hadis lain lagi. Nabi kata al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul imani. Ilmu tu sebagai jiwa ruh Islam. Imadul imani. Tiang, imak tu tiang. Tiang bagi iman, betul tak nah? Jadi kita nak sempurna iman tak cukup. Sekadar duduk merhati langsung tak nak masuk kelas, tak nak ambil faham sedak belok hukum hakam agama. Dia tidak akan menjadi mantap, bertambah kemantapan iman sekadar duduk beramal tanpa dimiliki olehnya akan ilmu yang sepatut. Utama sekali ilmu asah, ilmu fardu ain. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Dia kata wal mu'minul kamilu fi imanihi man kamulat fi su'abul imani wa man naqasat wahidatun minha naqasa fi imanihi bihasabiha. Jadi maksud dia kata orang yang iman yang kamil, orang mukmin iman yang kamil itu dikala ia dapat sempurnakan caban-caban iman. Caban iman 77 tu yang paling banyak sekali. Sebaik saja kurang satu caban baginya. Kurang satu daripada 70. Jadi kurang pada 77. Maka kuranglah imannya itu sekadar terkurang caban tersebut. Jadi kita nak milik semua 77 nak. Nak tahulah satu-satu dah nak. Dan daripada banyak-banyak caban-caban kesempurnaan iman tadi, yang paling tinggi sekali, yang paling lebih, yang paling atas apa benda? Ialah mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cabaran yang paling utama sekali pada mensempurnakan iman. Yang paling kurang, yang paling rendah tarahnya. Ialah dikata secara ringkasnya kita buang. Kita tanggal, kita hilangkan perkara-perkara yang menyakiti pada tempat lalu lalang orang. Kita ada kata-kata musim-musim ribut, musim-musim berangin lah. Ada dahan-dahan kayu berselerak tengah jalan sehingga menyulitkan orang nak lalu lalang. Kita tulis herekkan buang di tepi. Kerja begitu tu boleh menambahkan keimanan. Tapi taraf paling rendah lah. Bukan setakat boleh pahala, boleh menambah keimanan. Hok ranting kayu. Kita kiyah daripada ranting kayu tadi. Jalan-jalan berlubang, tolong tambahkan lah. Dan lain-lain lagi. Begitulah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا علينا يا الله بسوء الخاتمة صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.